Kenapa satu sen 1976 ni bernilai sehingga RM7,550? Jom kita simak. Pertama, jumlah pengeluaran duit ini melebihi 27 juta keping. Yang kedua, bahan yang diguna pakai adalah copper clad steel. Dan yang ketiga, dikeluarkan oleh kilang wang Bank Negara Malaysia. Tapi, dalam lebih 27 juta keping tu, hanya 100 keping terbuat daripada bronze atau copper. Itu yang buatkan dia rare. Maksudnya 100 keping ni tak melekat pada magnet. Apa lagi? Cuba tengok dalam tabungan anda, melekat ataupun tidak.